Korang dah penat tengok cerita zombie lembab? Sumpah. Korang kena pergi tengok dekat panggung wayang sekarang. Cerita terbaru dari Korea. Pengarah yang sama dengan Train to Busan. Kali ni koloni filem zombie yang lain. Cerita dia bermula dekat sebuah persidangan bioteknologi. So tengah diorang syok-syok membentangkan diorang punya dekat persidangan, tiba-tiba ada virus eksperimen yang bocor. Dalam sekelip mata, virus ni merebak dan menukar orang-orang yang ada dalam bangunan tu menjadi makhluk ganas macam zombie. Pihak berkuasa terus seal dan tutup bangunan tu. Diorang terus kuarantin. Jadi, Profesor Sejong dengan beberapa orang survivor termasuk Chang Wook yang terperangkap kat dalam tu kena survive. Tapi, cerita zombie ni bukan macam cerita zombie biasa. Cerita zombie ni, zombie dia dah berevolusi. Diorang bukan setakat kejar orang, tapi diorang makin agresif, diorang makin bijak dan diorang bermutasi jadi lagi ngeri mengikut masa. So bayangkan korang terperangkap dalam satu bangunan yang ada zombie dan zombie dia semakin maju dan bijak. Makin lama makin pandai memburu. Memang cemas gila. Dan tak senang duduk, okay? Kau akan rasa cemas tu sampai berpeluh. Kenapa korang kena pergi tengok cerita ni dekat wayang? So pertama, gandingan pelakon tu memang mantap. Memang on point. Aksi dorang on point. Yang kedua, cerita ni laju. So, daripada awal sampai ke habis, korang akan rasa sesak dada tengok aksi dorang berlawan tu. Ketiga, konsep zombie berkumpul atau berkelompok tu. Aku bagi cerita ni 8/10. So, korang yang dah tengok cerita koloni ni, korang rasa cerita ni lebih seram tak daripada Train to Busan? So, kalau korang yang belum lagi tengok cerita koloni ni, pergilah serbu Pawagam. So, kalau korang suka dengan filem-filem macam ni, janganlah lupa untuk follow Aisyah Hassan. Bye korang.